Okey, selamat datang ke kupasan kita kali ini. Pernah tak anda terfikir macam mana pakar kewangan boleh tahu sesebuah syarikat itu akan bertahan lama atau sebaliknya? Percayalah, diorang ni tak meneka sembrono. Sebenarnya, diorang bertindak sebiji macam seorang detektif, cari petunjuk, siasat dan rungkai data-data yang ada. Jadi untuk hari ini, jom kita sama-sama sarungkan kod detektif kewangan kita untuk bongkar cerita sebenar yang tersembunyi di sebalik lambakan nombor perniagaan. Cuba bayangkan, anda buka je laporan tahunan dan anda nampak angka ni. Untung bersih RM1 juta. Memang nampak hebat kan? Di permukaan, ia nampak sangat meyakinkan. Tapi, adakah ini garanti kejayaan mutlak? Tahu tak, ada je syarikat gergasi yang catat untung berjuta-juta di atas kertas, tapi tiba-tiba boleh gulung tikar sekelip mata sebab diorang kehabisan tunai. Jadi, mari kita pakai cermin mata detektif kita sekejap dan fikir, adakah keuntungan RM1 juta ni betul-betul bermakna? Bayangkan anda berada di satu tempat kejadian jenayah dan anda jumpa cap jari. Cap jari tu takkan bawa apa-apa makna tanpa konteks yang betul. Betul tak? Sama jugalah macam penyata keuangan. Angka RM1 juta yang nampak hebat tu sebenarnya hanyalah satu petunjuk tunggal. Ia tak bermakna langsung kalau kita tak tahu keseluruhan ceritanya. Cuba bayangkan kalau jumlah jualan syarikat tu sebenarnya RM500 juta. Tiba-tiba untung RM1 juta tadi nampak sangatlah kecil. Okey, jom kita terus selami topik ni. Peta jalan siasatan kita hari ni dibahagikan kepada 4 langkah. Pertama, kita tengok kisah di sebalik angka. Seterusnya, 4 petunjuk kewangan. Kemudian, 3 alat detektif kita dan akhir sekali, seni mentafsir. Kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu memahami kisah di sebalik angka. Ingat ya, kita di sini bukan sekadar nak belik nombor je. Sebab penyata kewangan ni bukanlah sekadar rekod bosan semata-mata untuk puaskan hati pihak lembaga cukai. Habis tu, kenapa kita nak susah-susah buat analisis ni semua? Sebabnya, proses inilah yang menukarkan data mentah tu menjadi maklumat yang sangat berharga. Dengan analisis, kita boleh nilai prestasi sebenar, cari apa kekuatan perniagaan dan buat pembandingan dari tahun ke tahun atau dengan pesaing lain. Malah, ini sebenarnya amaran awal yang paling tepat untuk kita nilai risiko muflis jauh sebelum sebuah syarikat tu karam. Sekarang kita beralih kepada bahagian kedua, iaitu mengumpulkan bukti-bukti kita. Ini melibatkan 4 petunjuk keuangan utama. Anda boleh anggap ini macam fail dokumen siasatan kita. Inilah dia, 4 petunjuk penting tersebut. Pertama, penyata kedudukan kewangan. Benda ni ibarat sekeping gambar foto. Ia snap kedudukan aset, liability dan ekuiti syarikat pada satu tarikh yang sangat spesifik. Keduanya, penyata untung atau rugi. Kalau yang pertama tadi tu gambar foto, penyata kedua ni pula macam rakaman video sebab ia tunjukkan hasil dan belanja sepanjang sesuatu tempoh. Ketiga, penyata aliran tunai. Macam kita cakap awal tadi, untung atas kertas tak semestinya ada wang tunai kat bank. Jadi penyata inilah yang jejaki pergerakan keluar masuk wang tunai yang betul-betul berlaku. Dan yang terakhir, nota kepada penyata kewangan. Kat sinilah selalunya tersorok maklumat paling terperinci. Ia terangkan dasar perakaunan dan segala risiko yang angka-angka biasa tak mampu nak cerita. Okey, bukti semua dah kumpul, jadi sekarang jom kita beralih ke bahagian ketiga. Kita nak kenalkan 3 alat deteksif utama, iaitu teknik macam mana kita nak mula siasat bukti-bukti tadi. Untuk memulakan siasatan, kita perlukan kanta pembesar. 2 alat terawal yang kita akan pakai adalah analisis mendata dan analisis menegak. Analisis mendata ni fungsinya melihat garis masa, iaitu kita bandingkan nombor merentas tahun-tahun berbeza untuk kesan corak atau trend jualan. Analisis menegak pula lebih kepada mengimbas anatomi syarikat tu sendiri. Ia menukar setiap item kepada bentuk peratusan. Contohnya kalau jualan tu kita anggap sebagai 100%, berapa peratus pula pergi kepada kos. Teknik ni memang mengubah lanskap siasatan sebab ia membenarkan kita membandingkan syarikat tak kira sebesar mana pun saiz mereka. Dan sebab itulah alat ketiga kita ni, iaitu analisis nisbah, sangatlah kritikal. Kalau alat yang sebelumnya sekadar melihat peratusan ringkas, analisis nisbah ni dengan bijaknya menghubungkan 2 angka yang berbeza untuk hasilkan satu metrik ukuran kesihatan perniagaan yang jauh lebih komprehensif.
Alat analisis nisbah ni ada 4 kategori kanta pembesar utama. Kategori pertama, nisbah kecairan atau liquidity. Ini nak jawab soalan cemas. Kalau tiba-tiba kena bayar hutang esok, mampu tak syarikat langsaikan hutang jangka pendek tepat pada masanya? Kedua, keuntungan atau profitability. Kanta ni ukur kemampuan syarikat menjana keuntungan secara keseluruhan. Ketiga, kecekapan atau efisiensi. Bahagian ni menilai tahap kepintaran pengurusan syarikat menggunakan aset yang diorang ada. Dan yang keempat, kesolvenan atau solvency. Ini pula mengukur tahap risiko struktur hutang untuk jangka masa panjang. Senang cerita, adakah perniagaan ni cukup kukuh untuk bertahan 10 tahun lagi? Akhir sekali, kita tiba di bahagian keempat. Ini adalah kemuncak siasatan kita, iaitu seni mentafsir. Sebab percayalah, ia sangat berbeza dan lebih rumit daripada pengiraan matematik biasa. Anda kena sentiasa ingat, menekan kalkulator untuk mengira tu memanglah satu proses mekanikal. Tapi kerja mentafsir nilah yang menuntut kebijaksanaan kita. Okey, jom kita uji kemahiran detektif ni dengan satu kajian kes praktikal. Katakanlah syarikat A catatkan jumlah jualan sebanyak RM1 juta. Lepas tolak segala kos operasi, untung bersih yang tinggal cuma RM100,000. Bila kita buat pengiraan nisbah asas, iaitu RM100,000 dibahagi dengan RM1 juta, kita akan dapat margin untung bersih sebanyak 10%. Maksudnya, untuk setiap RM1 jualan, syarikat simpan 10 sen sebagai untung. Nampak agak jelas dan ringkas kan? Tapi persoalannya, kalau angka 10% ni dibiarkan berdiri sendiri, adakah ia mampu menceritakan keseluruhan keadaan syarikat? Jadi poin yang paling kritikal di sini ialah konteks. Tanpa sebarang rujukan luar, nombor 10% tu hanyalah satu nombor buta. Cuba perhatikan senario ni. Macam mana kalau margin tahun lepas sebenarnya 15%? Maksudnya, 10% tahun ni adalah satu petunjuk yang syarikat sedang merosot. Tapi, kalau purata margin dalam industri diorang tu cuma 8%, bermakna syarikat ni buat kerja dengan sangat cemerlang. Sebaliknya pula, bayangkan kalau pesaing utama mampu capai margin 20%, syarikat ni sah-sah jauh ketinggalan. Di sinilah penganalisis akan mengkaji faktor sekeliling, seperti adakah harga bahan mentah sejagat sedang meningkat. Jadi, anda nampak kan? Konteks inilah yang sebenarnya memberi nyawa kepada setiap angka tersebut. Perkara ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat mendalam tentang peranan sebenar kita. Macam yang digariskan dalam sumber rujukan kita, analisis penyata keuangan bukan sekadar pengiraan, tetapi proses memahami prestasi perniagaan secara mendalam, kritikal dan berasaskan bukti. Ya, betul tu. Tolong jangan berhenti setakat lepas tekan kalkulator. Seorang detektif kewangan yang pakar tak akan sekadar tanya berapa jumlah yang tinggal. Diorang akan sentiasa gali lebih dalam dan tanya kenapa ia jadi macam ni dan apa kesan angka ni terhadap masa depan perniagaan. Jadi, sebelum kita tamatkan sesi kupasan kita kali ni, saya nak asah minda detektif anda sikit. Cuba fikirkan tentang satu syarikat yang anda sangat kenal. Mungkin jenama kegemaran anda atau tempat kerja anda sekarang. Persoalannya, apakah 3 maklumat keuangan utama yang anda rasa wajib sangat nak periksa sebelum anda betul-betul yakin dengan prestasi perniagaan diorang? Cuba ambil masa sejenak untuk fikirkan hal tu. Teruskan menyiasat, kekal rasa ingin tahu dan sampai jumpa lagi.